Pulau Pangkong Perak yang terkenal sebagai spot dingin yang digemari oleh pemancing tempatan. Keistimewaan tempat ini adalah disebabkan oleh kemudahan-kemudahan yang mudah didapati berdekatan dengan destinasi kita. Penat juga saya ribut. Okey, hari ini kita akan memancing di sekitar pengairan Pulau Pangkong. Tadi saya tolak daripada Kuala Lumpur. Boleh dah, kalau nak datang sini boleh naik bas, boleh naik kereta. Perjalanan lebih kurang 220 km dan ambil masa selama 4 ke 5 jam tengok keadaan trafik. Tapi kan kalau kita travel jauh-jauh mesti penat, betul tak? Jangan risau, sebab dekat sini ada kawasan penginapan. Kita ada hotel, kita ada motel, kita ada chalet, kita ada homestay, dan harga permulaan bermula daripada RM80 ke atas. Okay? Dan tadi saya ada cakap kita akan memancing di sekitar perairan Pangkong. Kalau nak lebih spesifik, kita akan memancing di sekitar perairan Pulau Sembilan. Dan kalau dekat situ kedalaman laut lebih kurang 20 meter ke 30 meter, dan ikan yang selalu tangkap kat situ macam ikan kerapu, ikan cenahak dan banyak lagi. Jom kita pergi mancing. Okey, tapi sebelum kita pergi memancing, nak tahu tak siapa hero joran kita hari ni? Memperkenalkan Fad Anwar. Saya kat ni. Saya janji dengan orang nak pergi mancing lah. Hero joran kan? Betul, hero joran. Ni apa ni? Amalina. Amalina. Ada mungkin macam Amalina. Dah ready dah? Pernah mancing tak sebelum ni? Mesti lah benar. Tengok kaki lah. Okey, so kepada siapa yang nak tahu tentang Fad Anwar dengan lebih lanjut, sila tonton show ini. Ya, silakan. Saya sebagai Mat Arif dalam filem Geran. Jadi memanjirkan dari kecil sampailah ke besar. Pengalaman yang tak dapat dilupakan masa saya buat fighting scene dalam bas. Masa tu saya terpaksa fight daripada pukul 8 pagi dan mula start lesson sampai ke 7 petang saya fighting. Okey, sekarang semua orang dah tahu siapa Fad Anwar. Jom kita pergi memancing. Dah ready dah? Dah ready dari semalam dah. Wah, okey jom. Tak sabar. Sama. Okey, panas. Siap. Mana telefon kita? Tengok kita. Nampak kecil kan? Abang ni! Abang ni! Ya. Oh, ya. Wah. Saya Melina. Ya. Ni Fad Anwar. Oh, ini lah customer saya nak pergi laut ni. Ya. Ya, kita panas. Tak, sekarang ni panas Mami. Mami boleh tak tolong sejuk? Boleh. Saya masuk dalam tu air tu. Cuaca cantik kan? Cuaca pada masa ni cantik. Sesuai lah. Sesuai lah untuk kita pergi. Oh, okey. Saya tengok bot ni boleh tampung berapa orang agak-agak? Boleh muat 10 orang pun boleh masuk. Tapi kalau untuk memancing 5 orang lah maksimum. Sebab nanti mancing bersimpul-simpul. So sekarang ni kita nak pergi dekat Pulau Sembilan. Ya. Kan? Dekat sana apa yang special? Biasanya kita target ikan dasaran lah. Macam ikan kerapu, jenahak. Sebelum kita bergerak, kita kena pakai life jacket dulu untuk keselamatan kita. Jaket keselamatan. Jaket keselamatan. Ini penting kalau kita bergerak. Adalah sebuah rancangan pengembaraan memancing bersama saya, Amalina Arham, seorang selebriti jemputan dan tekong jemputan yang akan membawa anda ke lokasi-lokasi memancing yang berlainan di Malaysia. Dalam episod ini, tekong jemputan kita, Abang Mi, akan membawa kita ke tukun-tukun kegemarannya, iaitu spot-spot memancing tertentu untuk mencuba nasib kami di perairan Pangkong. Fad akan menemani saya memancing untuk mencuba nasib kami dan menempuhi segala cabaran yang kami bakal hadapi. Ianya pasti mencabarkan dan memenatkan, namun Fad kelihatan teruja dan penuh semangat untuk menangkap ikan pertamanya. Perjalanan ke lokasi memancing pertama kami mengambil masa lebih kurang 30 hingga 45 minit dari jeti.
Walaupun ianya kelihatan jauh, namun perasaan teruja dan pemandangan yang indah menjadikan perjalanan ini sangat menarik dan mengagumkan. Aktiviti memancing adalah aktiviti lasak yang memerlukan kesabaran dan kekuatan mental dan fizikal. Walaupun ia sangat memenatkan, namun pengalamannya adalah sangat bernilai dan bukan mudah untuk memperolehinya. Okey, akhirnya kita dah sampai dekat lokasi memancing. Macam mana perjalanan? Oh, jauh. 3 jam. 3 jam kan? Itulah kalau kat belakang pun nampak ada pemancing tengah memancing sekarang ni. Okey, tadi Tekong kita cakap kita berhenti sini sekejap sebab kita nak buat jigging. Kalau nak tahu apa tu jigging, teruskan menonton. Mari kita saksikan. Ayo. Ya. Alamak. Kenapa ni? Lah. Aduh. Apa dia dulu? Karang ni, karang pun ni. Karang? Karang. Lekat? Lekat karang. Dia buat lagi karang. Lah, sayangnya. Tak apa. Kita cuba lagi. Tak apalah. Dugaan. Ikan tak jatuh cinta. Terlepas rezeki, tak apalah. Kita cuba lagi. Nampak pun. Sayangnya. Kita pasang balik kan? Okey.